Lu ingat lu punya laki boleh lari sama Wah? Ha? Ini Tiger Channel. Lu jangan takut, oh. Lu boleh tolong lu punya laki kasih settle dia punya hutang. Oh. Hai. Wah, banyak garang, ha? Tak apa. Kita kasih Daca dulu, oh. Tiger. Dia punya bini yang macam banyak bising, oh. Itu lu kasih dia 1 jam. Kita simpan dia lagi 1-2 hari. Oh. Okey. Okey, dok. Okey. Jangan kasih dia lari. Okey. Halo. Si meh. Siapa kalau kau dia hilang tiada dia? Ayah. Sila ni kau. Loncong ye business siao liao. Ya okey. Tolong mai ho mata dia. Ho. Tolong jangan buang masa kami, Cakap, mana perempuan yang culik tu? Kenapa awak diam? Bagi tahu kami. Kat mana perempuan tu? Apa masalah kau sekarang ni, ha? Orang tanya jawab dah habis susah sangat. Kau ada bisu ke apa? Di Melaka. Dengan Tiger Chan. Kalau macam tu, walau apa pun sekarang ni, kita mesti cari dan tangkap Tiger Chan tu sampai dapat. Kalau tidak, makin ramai perempuan yang jadi mangsa. Benar, Tuan. Mangsa digunakan oleh suspek untuk dijadikan hamba seks dan pelacur. Pihak media pula gunakan isu ni sebagai tajuk utama berita mereka. Itu idea Zainah. Sekarang ni pun kalau kita tengok dekat media sosial, isu ni dah mula viral. Saya memang tak berterima, Tuan, dengan senario yang berlaku sekarang ni. Tak, Tuan bayangkanlah suami yang berhutang, isteri jadi mangsa. Saya fahamlah, Syakila. Tapi apa pun awak tak boleh nak emosi macam ni. Bersabar sikit. Unit kita akan turun ke Melaka untuk urus suspek tu. Dan IPD Melaka, insya-Allah mereka akan bagi sepenuh kerjasama. Bukan sepatutnya Syakila terlibat sekali ke Melaka? Sama-sama dengan kita. Tak payahlah. Buat sakit mata je lah. Aku lagi lega kot dia tak ikut sama. Kau ni tak habis-habis perang dingin dengan dia. Sudah-sudahlah tu. Aku rasalah Nizam, dia memang sengaja elak untuk datang sini kot. Yelah ada masa dia nak menggedik dengan Tuan Jeffrey tu tak KL. Ini dia, Cepat.